Mawai lama. Okay geng, hari ni kita event Jenggo untuk pergi mancing. Naik, alhamdulillah. Kilo. Ya, hasil event hari ni. Wakil. Okay. Alright. Dapat berat. Baru ini tak marah kan? Baru. Alamak, dapat biskut. Assalamualaikum geng. Aktiviti kali ini event Jenggo di Mawai Lama. Event ni kami buat di JT Usaha Pengail. Pagi ni agak sibuk lah. Peserta event Mawai Lama masing-masing Usaha Pengail membuat persediaan untuk mancing. Ketika ini penerangan syarat-syarat. Okay geng, hari ni kita event Jenggo mencari Jenggo. Untuk syarat-syarat kita buat simple saja. Jenggo seekor terberat, jenggo seekor terpanjang, jenggo seekor biru terkecil, jenggo Maggi, jenggo selasih. Untuk safety korang kena ni masing-masing jaga sama sendirilah. Kalau ada life jacket tu mana yang ada boleh pakai lah. Ketika ini penerangan dan syarat-syarat kita orang dah nak mancing lah sekarang ni. Kita sama kepada serangan pada sponsor kita lah. Jelas kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada sponsor event kami ni, iaitu TCE Tackle. Terima kasih kepada TCE Tackle yang sponsor bersama kita pada pagi ini. Sebagai tanda penghargaan, kami menyampaikan tanda kenangan kami kepada owner sponsor kami. Nilai-nilai kebanggaan inilah yang kami hargai. Gambar. Tu dah sana, kamera sana tu, atas. Untuk penganjur. Penganjur pula. Ni sponsor, untuk sponsor. Ya. Ni penganjur. Kami kasih lah. Penganjur kasih sponsor. Oh, bagi saya. Okey. Okey. Ni udang. Ini udang galah. Okey. Okey. Okey, semua pun dah ready. Okey, lancar. Okay, dah pergi mancing lah. Pergi mancing. Okey, pandai-pandai cari udang Okey, rajin-rajin dia. Pergi mancing. Pergi mancing. Setelah semua dah ready, kami bergerak ke spot mancing. Okey guys, let's go fishing. Bawah lagi. Di spot pertama, diorang aku mendapat reaksi. Ini tanda-tanda spot ni ada udang galah. Dengan hati-hati aku cuba menarik udang galah ke atas. Ini juga sebagai lesen udang pertama yang aku naikkan di event ni. Ketika ini meriah sungguh suasana di sungai. Ramai pemancing-pemancing dan peserta event berkumpul di sini. Tak ada. Okey, setelah simpan udang, aku lanjut mancing lagi. Kali lagi joran aku ada reaksi. Terus aku gulung. Seekor lagi. Sin. Kena. Okey, spot okey. Kali ni Alamak, aku dapat kecil udang tak berapa besar, tapi tak mengapalah. Ni udang Spot galah sudah okey. ditanikan juga. Selang beberapa minit, joran aku ada reaksi lagi dan terus aku naikkan lagi udang galah. Udang aku. Di sungai yang aku mancing ni memang Naik habitat lanjau. udang galah, jadi tidak hairanlah aku berjaya menaikkan udang air. galah. Naik. Memang meriah Alhamdulillah. sungai hari ni. Pemancing dan peserta Ada. menaikkan udang galah. Ada. Hari Udang ni makan air tidur. sungai agak cantik. Udang pun nampaknya agak aktif. Ada kalanya udang makan senyap, tak ada memberikan apa-apa reaksi, tapi tak Kasar mengapa juga. lah. Asalkan strike, kita dapat udang. Kasar juga. Tarik dia pelan-pelan. Jangan bagi lepas. Alhamdulillah udang telur. Ada. Mana lagi paling?
Makan lagi. Alhamdulillah. Udang. Alhamdulillah. Mana kau baling Kuning. Tunjuklah sikit. Okey guys. Akhirnya masuk berakhir pertama masa dan kami mencari terus naik ke jeti udang galah. untuk timbang hasil. Sekarang kita pergi timbang udang pula. Tengok Nampak meriah hasil-hasil mancing Gasak. sahabat kita yang mancing hari ini. satu bang Setelah sampai jeti, kami pun mengemas barang mancing. Alhamdulillah semua peserta selamat balik ke jeti dengan hasil-hasil yang lumayan. kilo. Hasil. Inilah hasil-hasil yang dipertandingkan Hasil di event hari ni. Ketika ini pengadil mengukur dan menimbang udang galah yang dipertandingkan. Ini untuk menentukan ranking-ranking yang dipertandingkan. Peserta-peserta nampak menebalkan kali ini. Ini kerana saingan begitu sengit Ingat kau dipertandingkan. boleh balik. Inilah masanya kita umumkan pemenang jenggo yang kita cari. Setelah keputusan ditamatkan, ini tibalah masanya kita umumkan pemenang dari kategori-kategori udang yang kita cari. Pemenang bagi kategori terberat nombor 3 dimenangi oleh Acap 53 gram. Acap. Nombor 3 Ada lagi. Ada lagi. Ini sponsor ni. Sponsor. Dia dapat hadiah lah. Okey dah. Nombor 2. Nombor 2 dimenangi Saiful Bini. Ni wakil. Wakil. Patut dia tadi. Ada lagi tak? Okey. Alright. Yang pertama dimenangi oleh saudara Faiz 72 gram. Faiz. Dapat berat. Baru bini tak marah kan? Baru bini tak marah. Boleh balik bagi tak bini ni. Terima kasih. Macam mana tu? Terpanjang nombor 2 dimenangi oleh saudara Ipul Sini. Epul. Alamak, dapat biskut. Tahniah kepada peserta yang berjaya. Event ini bertujuan menyiapkan silaturahim antara pemancing. Apabila nampak muka pemancing kelihatan gembira, itu juga antara target event jenggo ini diadakan. Alhamdulillah selesai sudah event ini. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang telah bekerja keras untuk menjadikan event ini, dan juga sponsor kita yang telah menajakan hadiah-hadiah untuk event ini. Akhirnya untuk menghilangkan penat lelah selepas memancing, sebagai tanda tahniah, udang yang kami mancing kami masak dan terus makan bersama. Yang kental pasti sampai. Mana okey. Sambal pula. Kena. Pas pula. Kena. Nak tunggu. Makan udang ke? Ha? Tak makan. Tak makan kan? Udang. Ayam tak ada.